Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to channel Miju. Terima kasih kepada korang yang masih support channel ni, yang selalu tengok, komen. Terima kasih banyak-banyak. Okey, pagi ni sebenarnya saya nak ke Sunway Pyramid. Sebenarnya perjalanan saya bukan pada stesen BRT SJ7 sebenarnya. Tadi saya nak LRT daripada stesen LRT Kirara BK5 dulu. Cuma saya off kamera saja, tak rakam apa-apa pun. So, video hari ni kita start dari sini, daripada stesen bas rapid transit USJ7. Dari sini saya nak naik BRT, daripada saya naik BRT ni terus ke stesen Sunway Lagoon. Lepas tu kita jalan masuk ke dalam Sunway Pyramid. Okay, let's go. Kita beratur dulu naik bas. Ramai juga hari ni yang naik BRT ni. Okey lah, jom kita beratur dulu. Nampaknya bas dah sampai. Cepat juga bas dia. Jomlah kita beratur naik bas dulu. Okeylah, kalau korang nak tahu, BRT ni sebenarnya agak unik juga. Kalau saya tak silap lah, inilah satu-satunya sistem BRT yang tengah beroperasi dekat Malaysia sekarang. Dan walaupun benda ni bas, tapi cara naik dia macam kita naik LRT ataupun MRT. Kalau korang tengok ni, kita touch dekat gate stesen, dekat gate tadi dulu sebelum masuk dalam bas, bukan touch dalam bas macam bas dan PKM biasa. Dan satu lagi yang menarik, bas ni pun bukan share jalan dengan kereta kat bawah tu. Dia ada laluan dia sendiri. Siap elevated dekat atas ni lagi. Sebab tu kalau korang tengok, memang rasa pelik sikit lah. Kita nampak bas, tapi sistem dia macam train. Ada stesen, ada platform, ada gate, lepas tu ada jalan khas untuk dia saja. Kalau kita tengok ke bawah ni, kereta semua jalan kat bawah. Kita dengan bas ni je jalan kat atas ni. So, tak adalah tengah sedap-sedap naik BRT ni, tiba-tiba kita sekali sangkut dalam jam dengan kereta tu. Gitulah. Inilah sebenarnya antara benda yang buat BRT Sunway ni lain daripada bas biasa yang kita biasa naik macam bas rapid KL tu. Dan bas ni pun bas elektrik sebenarnya. So, kalau korang tak pernah naik tu, boleh cuba sekali. Saya pun saja je hari ni nak rasa pengalaman naik bas ni daripada USJ sampai ke Sunway Lagoon. Jomlah kita layam view daripada dalam bas ni. Let's go.
the end of the world. To the end of the world. To the end of the world. I will love you to the end of the world. ஆமா நீ இப்படி சொல்ல அது ஷார்ட் சொன்னாங்க எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி கொடுங்க கிளியர் பண்ணி கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லி காசு எதுவும் இல்லை அது எல்லாத்தையும் கிளியர் பண்ணி கொடுங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அவங்களுக்கு அப்படி சொல்லி Okey lah, kita nak sampai dah ni. Kalau korang nak tahu ni lah stesen Sunway Lagoon. Kalau korang nak ke Sunway Pyramid, memang boleh turun kat sini je lah. Jalan kaki mungkin dalam, saya ingat dalam 300 meter sajalah. Untuk sampai, untuk pergi ke Sunway Pyramid tu. Okey, kita touch kat sini dulu. Macam saya cakap tadi kan, naik bas, naik BRT ni rasa macam lebih kurang macam naik LRT MRT je. Sebab kita touch kat gate station, bukan kat dalam bas. Okey, jom kita turun dulu. Kita turun guna escalator ni. Lepas tu kita ikut je lah laluan ni terus ke Sunway Pyramid. Senang je sebenarnya daripada stesen ni. Tak perlu jalan jauh-jauh, kita ikut je laluan ni. Laluan apa ni, pejalan kaki ni. Let's go. Smile on my face.
Sometimes, all you need is a little bit of confidence. Sometimes, just a little bit of self-respect. Now it's my time to step out of my comfort zone, take a chance. When I saw you coming out of the school that day, I knew you'd never be mine. Never. It's just me in my own skin. Me in my own skin. Nobody's buying my lies, but that's no surprise. It's just me in my own skin. Skin. Okeylah, kita dah sampai Sunway Pyramid. Jom kita masuk dulu. Sebenarnya saya masuk daripada sini ni, rasanya daripada area belakang ni. Sebab kalau kita masuk pada pintu utama, benda yang perkara pertama yang kita nampak mestilah singa besar tu kan, yang kat depan tu. Tapi tak apalah, nanti kita jalan juga sampai ke pintu depan tu. Kita pergi tengok singa besar tu sekali. Kalau korang tak tengok singa tu, rasanya macam tak komplit lah datang ke Sunway Pyramid ni kan. Okeylah, jom kita ambil layang-layang view dalam Sunway Pyramid dulu. Kalau korang nak tahulah, Sunway Pyramid ni memang konsep dia lain sikit lah. Dia ambil tema Mesir purba. Sebab tu ada piramid, patung-patung besar, design macam ni, semua macam macam tema Mesir purba tu lah. Dan yang paling menarik, mall ni sebenarnya dah buka tahun 1997 lagi. Lama juga tu lah, mungkin dah lebih 30 tahun lah rasanya. Dan masa mula-mula buka dulu, Sunway Pyramid ni antara yang rare sebab dia merupakan shopping mall pertama yang bertema dekat Malaysia. Itu tema dia ni lah, Mesir purba tu. Okey, rasanya dah nak sampai betul besar dah ni. Jom kita pergi keluar tengok singa besar tu dulu. Tapi kalau kita tengok kat sini kan, kita nampak tiang-tiang dia pun besar-besar juga ni. Design dah macam lain macam, dah macam Mesir purba juga. Memang rare betul lah konsep tempat ni. Dekat sini pun dah macam dah feel macam kat Mesir purba dah. Inilah pintu masuk Sunway Pyramid tu. Ada feel Mesir sikit kan kat sini. Depan ni nampak ada piramid, ada kepala singa besar ni. Memang rare lah tempat ni. Kalau korang tengok daripada sini baru nampak lah besar, memang besar lah kepala singa ni. Tak banyak, benar tak ada mall yang kat Malaysia yang konsep macam ni. Okeylah, jom kita layan view sini sekejap, tu kita masuk balik ke dalam mall.
halal. Okeylah, rasanya sampai sini dululah video untuk kali ini. Terima kasih banyak-banyak sebab korang layan video ni sampai habis. Kalau korang suka video santai-santai macam ni, jalan-jalan sambil dapat sikit-sikit info pasal tempat-tempat menarik yang kita pergi, jangan lupa subscribe YouTube channel Miju. Dan kalau korang ada apa nak cakap, drop je dekat ruang komen. Dan jangan lupa share dengan kawan-kawan, like video ni kalau korang enjoy lah. Okeylah, lepas ni kita layan view dalam sawit piramid ni sampai habis. Okey, jumpa lagi di video yang akan datang. Bye bye semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.